Ini kita nak buat daging pak kapau beg rumah dah. Mari tengok cara je dah. Nak mula kita buh minyak masuk dulu dah. Lepas tu buh bawang putih dengan cili api merah dah. Lada merah dah. Lepas tu tumis wi masak dulu dah. Lada dengan bawang masak dulu. Ni kadar ni boleh dah dah. Lepas tu kita buh daging mentah kita cicil siap dah ya. Lepas tu kita goreng wi daging tu masak dah. Goreng lagi beg no dah wi atau je masak je. Masak dah ke kita buh cicak hitam masuk dah. Lepas tu kita goreng wi cicak hitam tu gelomok dengan daging molek dah. Wi gelomok molek dulu dah. Ni kadar ni boleh dah dah. Lepas tu nak kakah ya dah. Sakar 2 sudu. Becing 7 sudu. Cicak sutong 2 sudu. Lepas tu cicak potong beg ni dah. Buh masuk 3 lipat cak dah, agak ambil dah. Lepas tu buat air masuk sikit dah. Lepas tu kita goreng wi air kita buh tu kering dah. Kalau pia kena menu ni boleh lah cek bagi kat sayang-sayang ataupun orang rumah dah. Ni kadar ni boleh dah dah. Lepas tu kita kecak dulu tengok rasa lah no. Kalau rasa cukup dah ke kita buh dah kapau masuk dah. Lepas kita buh dah kapau masuk ke, kita goreng wi dah kapau tu masak dulu dah. Kalau pia terawak boleh dah. Kalau tak ingat cara beg no boleh tanya dah dalam komen. Ni kadar ni boleh dah dah. Lepas tu kita bakar kek buh pinggir dah. Kalau pihak kena menu ni boleh tekan light tekan hucai dah. Ni sudah lah daging pak kapau beg rumah. Cuba terah.